Pernah muncul dalam beberapa iklan, Jelly Bean sudah tiada. Apabila si bulus yang ditatang seperti anak kandung tiba-tiba pergi buat selamanya, pasti akan memberi satu tekanan yang hebat untuk diterima. Mimpi ngeri inilah yang terpaksa dihadapi oleh pencinta haiwan Johan and his cats atau nama sebenarnya Johan Iskandar Muhammad Najib apabila salah seekor kucing peliharaannya, Jelly Bean, telah pergi buat selamanya. Berkongsi perkara itu di laman Instagramnya, Johan memaklumkan kucing betina itu sudah tiada pada 25 November lalu. Menerusi rakaman CCTV yang dikongsikannya, Johan mendedahkan Jelly Bean berada dalam keadaan sihat dan cergas bermain selepas makan, namun tiba-tiba berlaku perkara yang tidak diingini. Lebih meruntun hati, Johan mengatakan bahawa dia bakal menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini, namun sambutan kali ini bakal berbeza selepas ketiadaan kucing kesayangannya itu. Difahamkan Jelly Bean pernah mencipta nama sebagai model untuk beberapa iklan komersial termasuk jenama penerbangan terkenal Air Asia, sekaligus menjadikannya antara kucing paling dikenali dalam kalangan netizen Malaysia. Dewi? Tarzan! Dewi! Tarzan! Dewi! Tarzan! Allah Akbar! Allah Akbar! Hah? Allah Akbar! JB! JB! JB!